So hari ni apa aku nak buat ni, bawa vacuum dekat dalam mall ni kan. Aku nak trade up vacuum lama aku ni dengan vacuum baru daripada Dyson. Boleh ke buat yang tu? Jom kita try. So korang pergi je mana-mana cawangan Dyson, make sure bawa vacuum lama korang tu tau. Tak kisah brand apa, any condition pun dia boleh terima. Kau masuk je dalam kedai, jumpa dia punya staff tu, cakap je korang nak trade up vacuum lama korang dengan vacuum Dyson. Tu dia vacuum yang korang akan dapat. Dyson V12S Original Submarine HEPA. Vacuum ni harga dia RM2,999 tau. Tapi kalau korang bawa vacuum lama korang and korang trade up, korang akan dapat RM800 off. Meaning harga vacuum ni just RM2,199 je. So aku minta dia punya staff ni untuk demo sikit apa kelebihan yang ada pada vacuum ni. Nak tengok power ke tak dia punya sedutan vacuum ni. Korang tengok kat situ, sekali dia vacuum je dah hilang dah kotoran dekat lantai tadi tu. Vacuum ni dia boleh mop juga tau. So korang just tanggalkan je dia punya nozzle tu and gantikan dengan mop ni. So vacuum ni bukan setakat boleh vacuum je, tapi dia boleh mop juga. Yang button warna merah tu kan, kalau korang tekan kat situ untuk nak on ataupun nak off dia punya vacuum ni. Lepas tu dekat bahagian sini dia ada dia punya screen. So just tekan je dekat situ untuk nak adjust mode ataupun speed vacuum ni. Okay, kita letak bedak dekat sini. Vacuum. Nampak yang putih tu? Dia boleh sedut. 1 lapisan, 2 lapisan, 3 lapisan. Kosong. Kempen ni dah start daripada 15 November sampai 31 Disember 2025 tau. So better korang cepat sebab stok dia pun limited tau. So tunggu apa lagi? Upgrade vacuum lama korang ke vacuum Dyson sekarang.